So hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faizal Nuri Motovlog. So hari ni kita handsome hari ni. Kita pakai baju Melayu. Kita dah raya dah sebenarnya. So hari ni kita di majlis pelancaran bukan majlis pelancaran dan juga majlis buka puasa untuk Enforce Moving Forward. So kita dekat ni lah, dalam dia punya dewan dekat Serambut ni. Besar dalam dewan Serambut ni. So ini kita dah nak start dah event kita. So let's go guys. Harga MacBook. Aku dah cakap dah harga MacBook, kau tak nak dengar. Harga MacBook bang. Aku cakap dah 7,000. Aku cakap dah 7,000. Aku cakap dah 7,000. Aku cakap dah. Vokal lebih pula. Aku cakap dah 7,000. Aku dah cakap 7,000, tak percaya. 7,000. Ni boleh pakai escalator. Tapi 6 bulan je lah. Dapat. Boleh lebih. Oh, 24 bulan lah. Kepala otak ada. Handphone ni jual motor ke jual apa bhai? 6,688 je. Mana dah tahu untung macam ni weh. Okay, alright guys. So hari ni kita berada dekat majlis pelancaran dua model terbaru daripada Enforce. So hari ni kita handsome sikit. Hari ni kita pakai baju Melayu. So kita handsome sebab hari ni majlis buka puasa kan. Okay. So untuk di depan kawasan sekarang ni, ini adalah motor KTNS. Kita tahu untuk rakyat Malaysia, brand KTNS ni dah memang dah tak ada dengar dah. Tapi Enforce dia bawa balik masuk brand ni. Dia naik kemudian nama brand ni KTNS ni. Sebab KTNS sebelum ni kita ada satu motor touring, tapi yang ini dia dah masuk motor scrambler lah. Tapi dia bentuk adventure juga. So untuk motor ni, okay, korang boleh nampak daripada depan dia memang korang akan nampak memang sangat meriah lah daripada depan itu. Dia pakai telescopic fork. Dan untuk motor ni bila korang tengok kan, dia memang mudah lah kalau kata korang nak custom ke apa ke. Sebab dia ada that all the feature. Dia punya frame dekat bawah. So kat situ kau boleh nampak. Dan aku cuma cerita sikit pasal dia punya engine. Engine dia dah 11.6 kW dekat 8,500 RPM. Dan motor ini adalah 150cc. Okey, kemudiannya apa lagi kita boleh cakap pasal motor ni? Everything is bentuk scrambler lah. So motor ni juga korang boleh jadikan dia sebagai motor, orang kata apa, macam gentleman sikit lah punya motor kan. It's very nice, good. Dan dia punya motor ni memang sangat basic. Okay, sangat basic. Is sebuah motosikal lah. Dia bukan advance sangat ke apa. Sebab harga pun murah bang, 7,000 je bang harga dia. Okay, so daripada looks dia. Tapi walaupun macam ni, dia dah datangkan sekali dengan meter yang bagi aku is okay lah. Meter dia is really good lah. Okay, so ini adalah orang kata apa tadi, dia punya ni TT150 Classic. Kalau handlebar ini, dia ni agak lebar lah. So memang is wider punya cara bawakan lah. Alright, so ini satu model yang bawa masuk. Kita ada satu lagi kat sebelah. Ini tengah ramai. Ini tengah ramai. Tapi skuter yang ini, aku cakap dengan korang, skuter dia memang sangat-sangat menarik. Sebab apa? Satu, harga murah. Kedua, tangki minyak dia sangatlah besar. Very big gila. Kan, gila bab satu punya besar. Sebab apa? Dan macam ni korang boleh tengok dekat dia punya seat dekat sini. Seat dia ni memang agak panjang. Dia tak lebar, dia panjang. Dan untuk bahagian belakang dia memang agak kecil. So aku rasa lah untuk motor ni untuk kegunaan harian, untuk korang lelaki bini mungkin tak boleh besar sangat kot. Kalau bini besar sangat mungkin ada masalah. Lepas tu dia ada stopper. So untuk pilihan untuk ke depan tu takkan ada lah isu kat situ. Alright. So untuk motor ni juga harga dia lagi murah daripada motor yang TT150 Classic ni, iaitu hanya 6,688 sahaja. So dengan cc yang 150cc, lepas tu tangki minyak 15 liter, aku tak tahu berapa jauh boleh pergi. Aku rasa mungkin satu tank korang isi boleh tahan 1 minggu lebih aku rasa kot. Sebab 15 liter weh, panjang gila. Memang banyak. Okey, DRL. So daylight punya ni. And then dia datang sekali dengan ABS juga TCS lah. So walaupun motor ni murah, tapi dia dah dilengkapi dengan sistem keselamatan braking yang cukup bagus untuk stablekan motor tu ketika kita menunggang dia. Alright, so cuma benda yang aku nak sentuh macam biasa lah geng. Motor-motor China ni, bentuk belakang dia ni memang lain dan tak bukan, memang bentuk macam tu lah. Kita tak payah cakap lah macam bentuk apa. So korang boleh nampak lampu dia, white dia macam ni, memang very nice, LED. Dan yang paling best lagi, memang cantik lah motor ni. Dan juga dia datang sekali dengan pemegang belakang. So pilihan tak payah risau, boleh pegang ke sini. Dan untuk bahagian seat dalam dia 19 liter.
Tapi bagi aku lah, mana-mana motor skuter memang susah pun nak letak double face ke apa ke, memang biasa je boleh lepas. Alright, so itulah dia motor dia. Meter dia biasa je. Meter dia biasa. Meter dia just a very simple punya meter lah. Macam digital macam tu saja. Yelah, harga pun 688, apa yang korang expect kan? Nampak? Nampak? Hei, ketua sekolah enforce. So yang ini tahu kerja korang. Depan sofa selesa, kaki aku nampak ni. Dia pasal ada ruang. Yang ini pun boleh buka lagi. Macam mana buka dia? Ya. Oh, tepi. So kompartmen dia ada dua lah. Satu yang belah sini. Satu lagi belah sana. Satu belah sini, satu belah sana. Besar agak ah. Ni kalau sejuk, tangan boleh masuk dua-dua. Dia bawa macam ni. Dia bawa macam ni. Lepas tu dia. Nama dia rumah ada lah. Mampus. Nama jangan kena buang dah. Hazmi kena naik belakang lah. Hazmi kena naik belakang. Haji. Boleh. Naik. Aku pegang. Naik. Kalau pilih tu saiz selesa. Hazmi kata selesa. Oh, belakang. Yang ini bukan. Ini bukan. Wah. Tapi ni tak boleh bawa anak. Dah berapa apa ni? Dah berapa ni? Dah berapa? Oh, terpacak oh. Ya, 688. Naik. Rasa. Okey, alright guys, alhamdulillah kita dah settle dah event kita. Jadi itulah dia dua motor yang Enforce baru launching. Satu motor scrambler, satu motor skuter lah, W Motor. So W Motor tu memang sangat menarik lah. Bagi aku, dengan harga tu nak komplain banyak pun tak boleh lah. Itu pendapat peribadi aku lah. Kalau kita nak komplain gila-gila macam, alah motor ni macam ni kan, harga dah murah dah bang. Harga dah murah dah. Kalau kau beli beberapa ribu tu lain lah kan. Tapi ni harga bawah 7,000, murah sangat lah. Bagi aku, kalau ada masalah tu dalam mata lah. Bagi aku macam tu lah. Sebab dah murah harga dia kan. So it's a good bike. Aku tadi pun dah naik dengan Abang Bob tadi. Bodoh. Oi mak kau jatuh. Wajar. Aku bocor rasa dia. Bodoh. Okeylah. Alright guys, itulah dia kita punya vlog kita hari ni. So nanti kita akan jumpa bulan 5 kot. Event Enforce bulan 5 lagi lah. Mungkin bulan 4 ada kot. Tak tahulah, tengok lah macam mana. Nak beli skuter. Kalau korang rasa aku okey beli skuter ni, macam aku nak beli lah skuter ni. NS 150. Ni NS 150. Sini. Kalau dapat kontak lah. Counter sikit. Okay, alright guys, itu saja video kita. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jumpa korang pada next vlog. Bye bye. Peace. Assalamualaikum. Ciao.